Lagi saya ingin respon kepada satu ceramah diberitakan Mat Sabu menyebut bahawa PAS belum ada kerusi di Melaka. Oleh kerana itu, berilah kerusi Merlimau itu pada PAS untuk menyatakan suara PAS sebagai pembangkang di negeri Melaka, dan Datuk Ali tidak hilang 2/3 kalau PAS menang di Merlimau. Saya ingin mengulas perkara itu. Bukankah PAS ni dah ada kawan? Kawan akrab, kawan rapat, kawan seperjalanan, kawan seperjuangan, kawan sepelukan, kawan sebantal, kawan setilap, iaitu DAP. Apakah PAS tak percaya pada DAP sehingga PAS nak jadi pembangkang di Merlimau? Bukan begitu. Ini menunjukkan mereka ni tak percayalah. Kalau betul mereka percaya, tak perlu. Oleh kerana itu, alang-alang dah berkawan, jadilah sahabat yang baik. Kalau ada pemimpin-pemimpin PAS nak surau masjid, minta dengan DAP yang dah ada kerusi jadi pembangkang di Melaka. Minta dengan DAP itu, suruh sampaikan, gitu. Kalau nak minta Baitul Mal ke apa, segala urusan mengenai hal ehwal Islam dan sebagainya, tanya kepada calon, kepada wakil DAP yang dah ada kat Melaka. Jadi tak perlu nak tambah-tambah lagi. Apa hal pula? Tak percaya ke kawan? Kalau tak percaya kawan, keluar daripada pakatan itu. Bukan begitu? Terima kasih.